Angin tak keluar aja, motor blower rosak. Angin tak keluar aja, panel aircon rosak. Okey, ni dah jimat 500 lebih. Tadi brother ni datang, angin tak keluar. Lepas tu dia kata ada masa angin keluar, ada masa tak keluar. Dia dah pergi ke kedai, katanya dia punya aircon panel dia rosak. Last saya check, relay sahaja. Ini relay ni. Boleh jimat korang punya duit beratus ribu. Beratus ringgit. Okey bang. Saya nak tanya dengan owner kereta ni. Bang, tadi abang datang apa problem kereta bang? Angin tak keluar lah. Angin tak keluar, okey. Lepas tu? Abang dah pergi mana-mana kedai check? Dah kedai check, saya kata switch lah. Switch dia rosak? Switch dia rosak. Okey. So ingat nak tukar switch dah okey lah. Tapi benda lain yang jadi macam tu lah. Okey. Saya check, sekarang ni dah settle masalah Okey, apa kata korang nak check dulu sebelum nak tukar apa-apa part. Korang datang kat bengkel aku tak charge pun korang. Aku check free je. Tapi korang sendiri boleh check relay ni. Dia duduk dekat sini je. Senang je. Korang buka, cabut dia punya box ni. Korang boleh check sendiri. Kalau jauh korang check sendiri Mana yang dekat boleh datang ke bengkel. Ini blower ni. Ni relay dia ni. Dia dah tulis dekat sini blower. Kalau compressor, dia ada tulis dekat sini aircon compressor. Mana yang korang punya aircon tak sejuk, sama problem yang macam ni, angin ke tabun dia punya compressor tak hidup, korang boleh check dulu benda yang kecil ni, simple ni. Okey, tapi tak semestinya aircon tak sejuk je korang ingat relay. Sebab ramai orang datang kat sini tak sejuk je kata relay dia rosak. Korang boleh check sendiri, DIY sendiri. Kalau dekat datang ke bengkel, aku tak charge. Okey, aku buat free checking. Kalau jauh, korang boleh PM dekat WhatsApp aku akan reply satu-satu. Itu sajalah. Sekian, terima kasih. Okey bang. Tolong subscribe. Next video jumpa kita.